Okey, untuk contoh kedua, 4 tolak 3/4. Okey, nombor bulat tolak dengan pecahan. Okey, 4 kita pinjam 1. Kita pinjam 1 4, kita pinjam 1 menjadi 3. 1 yang dipinjam tadi kita jadikan dia sebagai pecahan. Okey. 1. Okey, kita tengok penyebut di sebelah ialah 4. Jadi kita jadikan pecahan tersebut ialah 4/4. Jadi 4/4. Okey. Di sini saya boleh rumuskan 4. Okey, maksudnya 3 dengan 4/4 bernilai 3. 4/4 bersama dengan 1. Maksudnya 3 tambah 1 menjadi 4. Nilainya tak berubah, tetap 4. Cuma untuk tolak dengan pecahan, kita jadikan, kita pinjam 1 daripada 4 untuk jadikan pecahan, dan selebihnya nombor bulat. Okey, kita tulis balik pecahan baru. 3 4/4 tolak dengan 3/4. Okey, penyebut dah sama, jadi kita tolak terus. 4 tolak 3 bersama dengan 1/4. Okey, nombor bulat 3 tolak. Okey, untuk pecahan ni dia tak ada nombor bulat, dia 3. Terus tetap tulis 3. Jawapan dia adalah 3 1/4. Seterusnya 5 1 2/7. Macam tadi juga, kita pinjam 5, kita pinjam 1 daripada 5 menjadikan dia okey, pinjam 1, tinggal lagi 4. 1 tadi kita jadikan pecahan berdasarkan penyebut di sebelah. Kalau 7 kita buat 7/7. Okey, jadi kita tulis balik pecahan baru. 4 7/7 tolak 1 2/7. Okey, jadi tertolaklah sebab penyebut dah sama. 7 tolak 2 sama dengan 5/7. Okey, nombor bulat tolak nombor bulat. 4 tolak 1 bersamaan dengan 3. Jawapannya adalah 3 5/7. Okey, soalan seterusnya adalah 2 tolak 1 10/11. Okey, macam biasa kita pinjam 1 daripada 2. 1 daripada 2. Jadi tinggal lagi 1. 1 tadi kita jadikan pecahan berdasarkan penyebut di sebelah. Jadi 11/11. Okey, salin balik. 1 11/11 tolak 1 10/11. Okey, penyebut dah sama. Jadi 11 tolak 10 sama dengan 1. Okey, 1 tolak 1 nombor bulat, tinggalnya sifar. Jadi jawapan dia adalah 1 11/11. Soalan seterusnya ialah 7 4 3/5. Macam tadi juga, 7 tolak 4 3/5. 7 tu kita ambil 1 daripada 7, tinggal lagi 6. Okey, yang 1 tadi kita jadikan penyebut berdasarkan pecahan berdasarkan penyebut di sebelah, iaitu 5/5. Salin balik soalan. Pecahan yang dibuat ni tolak dengan 4 3/5. Okey, penyebut dah sama. Penyebutnya adalah 5. Okey, 5 pengangka tolak pengangka. 5 tolak 3 bersamaan dengan 2. 6 tolak 4 sama dengan 2. Jadi jawapan dia adalah 2 2/5.